Nama orang selalu panggil Wan lah. Wan. Dari Kuala Belait lah, Brunei. Oh, daripada Brunei? Ya, dari Brunei. Okey, jadi abang datang straight daripada Brunei ke Miri ni untuk auto show ni lah? Ya, ya. Okey, berapa lama perjalanan bang daripada Brunei ke sini? Kalau dari Kuala Belait mungkin dalam 2 jam boleh lah. Kalau tidak jam lah jalan. Okey. Kalau dekat Malaysia, kereta dekat sebelah abang ni orang panggil Vios Dugong. Ya. Kalau dekat Brunei orang panggil kereta ni apa? Sama juga Vios Dugong, tapi Dugong tu jarang orang panggil lah. Memang ada orang panggil Vios sajalah. Oh, Vios sajalah. Okey bang, boleh cerita dengan saya modifikasi yang abang dah buat pada kereta ni daripada segi konsep, daripada segi color dia, setup dia. Mungkin abang boleh cerita sikit. Ni kereta catnya Tel Blue. Jadi ada 2 color lah, 2 ton. Jadi ada, kalau arah panas ada warna gold-gold sikit lah. Okey. Jadi aku pasangkan Hesas, rem belikan yang size 18. Okey. Jadi dalam aku pasangkan Kantara di full lah, Kantara. Okey. Jadi ada engine bay sikit-sikit lah. Itu sajalah. Daripada Brunei abang datang sini setup macam ni ke? Dari Brunei memang setup ini macam saja. Boleh cerita sikit tentang spek rim dengan tayar ni? Rem ni size 18. Okey. 7JJ, belakang 8JJ lah. Okey. Jadi spek tayar ni aku pakai 165 40 18 lah. 165 40 18. Ya. Lagipun ini aku dapat ada tambah spacer lah sikit lah. Wah, saya dah tengok yang bahagian belakang tu bang. Ui, rapat betul tu. Tak sangkut ke bang tu? Tidaklah. Boleh lah, kalau jalan ada bunyi jugalah. Tapi ngam-ngam lah. Ngam-ngam lah, cun-cun lah. Okey. Okey bang, cerita sikit setup exhaust ni dekat dalam bonnet ni. Setup aku yang pakai ni 2 way. 2 way. Jadi ada fast response juga. Okey. Boleh main slow, boleh main laju juga. Ini ada kegunaannya jugalah. Okey. Kalau macam tayar pancit kah, mau tiup-tiup angin apa boleh. Boleh pakai terus. Boleh pakai. Okey. Ni aku buat di Bintulu. Nama dia punya tempat membuat tu Bombastic. Ya. Okey. Kereta ni paling jauh abang nak bawa sampai mana? Habis jauh Bintulu lah. Bintulu lah, maknanya daripada Brunei pergi Bintulu lah. Ya, ini next bulan 6 mungkin ada turun di Sibu lah. Oh, Sibu. Cuba sana. Okey, untuk auto show lagi lah. Ya. Next project untuk kereta ni? Mungkin next project mau buat sunroof. Okey. Interior dalam lah. Itu saja. Mau di upgrade lagi lah. Sama engine ada upgrade sikit-sikit lah. Okey bang, last sekali. Saya nak tengok abang main exhaust sikit boleh? Boleh. Boleh lah. Okey bang, terima kasih banyak bang. Okey, sama. Alright.